صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وكفى بالله شهيدا. فأما بعد. Lijatan kuasa surah Al-Firdaus yang boleh hadir Tuan Imam, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, teman-teman sedang jemaah hafizakumullah. Alhamdulillah. Sejam 45 minit perjalanan, akhir sekali Ustaz boleh sampai juga. Tolak pukul 6 sampai 7.45. Itulah cabaran nak sampai dalam syurga. Bersama dengan ahli-ahli syurga di Al-Firdaus. Surau Al-Firdaus ni nama syurga dan jemaah dia pun duduk dalam syurga. Firdaus ni salah satu nama syurga. Tapi balik di surau Firdaus, Taman Seri Garing ni taklah sampai sejam 45 minit. Kadang-kadang 45 minit boleh sampai. Itu pun tak sempat balik ke rumah. Pukul 6 tu daripada sekolah. Daripada pagi ni tak tengok lagi muka isteriku dan anak-anakku. Program banyak hari ni, balik pukul 6 daripada sekolah, tak sempat apa, terus datang ke sini. Atau pakai macam ni, muka-muka tuan tak salah faham. Hadirin sidang jemaah, sebulan yang lalu ikut pada rakaman kuliah ini, kita ada rakaman yang dibuat oleh Abang Suhaimi Loncai. Okey, dia bagi pada ustaz dan ustaz sempat tengok. Bagus sangat. Kalau Mi buat dalam bentuk FB, tak jadi Mi. Sebulan saja, lepas tu dia tak boleh nak rujuk. Tapi apabila buat dalam tu, kita boleh rujuk. FB sekarang ni mana-mana nak tengok balik. FB seorang, tak boleh rujuk lah. Kenapa? Sebulan tu dia tak ada. Tapi ini hantar setting macam tu cantik. Muka surat 25 kalau kita ustaz. Hadyun Nabi, petunjuk Nabi dan istifadatul hadis. Kita baca amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Begitu juga kita baca tentang pengajaran yang pertama, kedua dan yang keempat. Okey, kalau ikut Abang Din macam mana? Yang ada kitab Cikgu Din baca. Kita kata sama kan? Ada beza sikit. Yang mana tu catatan nombor 4 ke nombor 3 ke nombor 5? Tak sempat? Belum? Tak buat catatan. Tapi Ustaz dengar rakaman tadi, kita mengupas muka surat 24, akhir-akhir minit yang terakhir. Kuliah bulan lepas ni dekat sejam 1 minit. Okey, panjang sikit. Dan antara yang terakhirnya, iaitulah pengajaran yang boleh kita tengok. Akak ada kitab tak? Bulan lepas kita sampai kat mana kak? Kitab kita sama. Sama yang ni ya? Alhamdulillah. Muka surat 25 yang keempat. Okey, so kira-kira habis lah tu. Jika kedua tu rangkap yang terakhir, tapi kita sambung yang keempat lah. Kalau jika kedua-dua pendapat di atas kita sesuaikan dengan kehendak Al-Quran dan As-Sunnah, maka pendapat pertama adalah lebih tepat dan kuat. Apa pendapat pertama? Iman adalah satu nama yang mengandungi 3 unsur. Dalamnya ada iqrar, ucapan. Yang keduanya lisan, melibatkan lidah. Nombor 3, tasdik. Jadi ketiga-tiga ini kena rangkul sekali. Kalau kita hanya sebut tapi hati kita tidak percaya Allah, tak boleh. Kalau kita percaya, kita tak sebut asyhadu an la ilaha illallah pun tak sah iman kita. Bahkan kalau kita percaya, kita ucap tapi kita tak buat, maka tidak sah juga. Jadi ada 3 unsur: tasdiqu bil qalbi, meyakini dengan hati, wa zikru bil lisan, sebut dengan mulut ataupun dengan lidah, wa amalu bil jawari, amma, melaksana dengan anggota. Pendapat ini dijadikan pegangan oleh kebanyakan ahli sunnah wal jamaah. Adapun yang kedua, iaitulah iman tu suatu nama yang mengandungi 2 unsur. Satu iqrar, ucapan, dan satu lagi lisan.
Dan tasdik membenarkan dengan hati. Sedangkan amal dengan anggota tidak termasuk di dalam makna iman. Jadi mereka khilaf pada tasdiq bil qalbi, membenar dengan hati, wal zikru bil lisan, sebut dengan lidah. Adapun wal amalu bil jawari, amal dengan anggota, maka tidak termasuk dalam makna iman. Tapi golongan ini mengatakan mengamalkan segala syariat yang sahih datangnya daripada Rasulullah adalah wajib di atas setiap mukmin yang sudah berikrar dengan lisan dan tasdik dengan hati. Sebab ramai kat luar sana, kalau tuan-tuan kata mereka tak beriman, rasa bergaduh. Mu ni tak ada iman. Mu ni kafir. Tak ada sebab 2-3 ayat bertumbuk gitu. Apa main kafir-kafir ni ustaz? Jangan kata saya begitu. Kenapa? Kerana iman itu dua. Pada pandangan yang kedua ini, dia yakin lagi walaupun sejahat mana dia tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, segala dosa dia buat, tapi dia masih meyakin dengan Allah. Percayalah Allah dengan Nabi. Kan iman tu tasdiqun bil qalbi. Jadi dia pasti percaya. Wa dzikru bil lisan, dia sebut dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia masih sebut, dia tidak menagih. Cuma dia tidak amal dengan perbuatan. Dia tidak amal dengan perbuatan dia. Tapi kalau tanya, dia masih percaya Allah. Rukuk Islam pun dia boleh bilang, sembahyang, puasa, zakat, haji. Cuma dia tak buat. Jadi itu yang dimaksudkan hanya dua saja. Pandangan yang kedua, iaitulah iman adalah satu nama yang mengandung dua unsur. Iqrar, ucap dengan lisan, tasdik dengan hati. Sedangkan amal dengan anggota tidak termasuk di dalam makna iman. Tetapi golongan ini mengatakan mengamalkan segala syariat yang sahih. Semayang, dia buat. Puasa, dia buat. Ramadan itulah. Datang haji, dia buat. Okay. Amalkan segala syariat semua sekalian 5 rukun Islam itu daripada Rasulullah adalah wajib di atas setiap orang mukmin yang sudah berikrar dengan lisan dan yakin dengan hati. Maka dia menafikan. Kalau ada sesuatu, dia boleh menafikan dan boleh mensabitkan. Walaupun dia tak buat. Awak jangan cakap begitu pada Tok Guru. Jangan cakap, itu tak boleh. Saya tak suka. Saya harap. Dia marah juga. Orang caci maki Tok Guru. Kan, alim ulama, dia tahu. Padahal dia pun tak sembahyang, tak puasa, tak zakat. Makalah kalau orang cakap benda yang salah tentang agama, termasuk dalam ibadat, dia lawan selawan-lawan. Dia sendiri tak buat. Jadi jangan kata dia kafir. Kenapa? Kerana amal itu satu benda yang lain. Ada dua saja, iman dan juga iaitulah ucapan. Kecuali dia hanya beriman dengan hati, tapi dia tidak melafazkan dengan lidah. Dia tak ada asyhadu an la ilaha illallah, itu tidak sempurna iman. Jadi lengkapnya ada tiga-tiga, yang kedua ni cukup dengan lidah, dengan hati saja, walaupun dia tidak buat. Jadi jika kedua-dua pendapat ini kita sesuaikan dengan kehendak Al-Quran dan hadis, maka pendapat yang pertama adalah lebih absah, lebih tepat dan lebih kuat. Iaitulah tiga-tiga. Perbuatan pun masuk juga. Kalau kira perbuatan tak masuk, tuan dan juga puan, kalau perbuatan tak masuk, berapa ramai kat luar sana? Hanya masih beriman. Suruh sebut rukun Islam pun dia tahu, tapi dia tak buat. Okey? Dan kalau kita kupas dulu ni nama apa dia? Dia bukan kafir. Nama benda? 3 nama tu. Tengah-tengah Islam yang sahih, Islam yang betul-betul sahih, kafiran mutlaqan, kafir yang mutlak, tengah-tengah tu ada 3 nama. Saya kupas ni. Namanya fasiqan. Namanya munafiqan. Namanya zaliman. Orang Islam tapi zalim. Zalim ni apa dia? Wada'an syai' fi ghairi mawdahi, letak satu bukan pada tempat. Zalim. Nifaq. Salah satu tanda nifaq, salah satu min alamatin nifaq, 3 alamat ataupun tanda orang munafik. Ada juga kan? Orang Islam tapi dia bercakap bohong. Orang Islam tapi dia bercakap amanah. Orang Islam dia mukir janji. Ini semua orang tahu. Iza hadasa kazabah, dia belum cakap dia bohong. Wa iza tumina khana, apabila dia diamanah, dia khianat dia amanah. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila kita janji, mukir janji. Pun ada, tapi masih Islam. Kau tuan-tuan tak pernah mukir janji. Kalau tak mukir janji,
Kau pernah tak pernah menipu? Kalau tak mungkin tak menipu, tak mungkin janji. Kau tuan-tuan tak pernah orang bagi amanah, tuan-tuan hancurkan amanah itu. Kalau tak tuan dan sejak kita diciptakan sampai kita umur 52 tahun tak pernah cakap bohong, rasa dia sedang berbohong tu. Anak umur 52 tahun sejak anak kembali, dosa dikira, pahala dikira. Anak tak pernah berbohong walaupun sekali. You know? You know? I tak pernah bohong. Tak sejak dia hidup. Dia sedang berbohong rasanya. Untuk email pun anggap juga. Muka zaman kecil dulu nakal juga. Mak tanya, gimana Mas Ri? Dia apa dia? Ngaji mak. Padahal dia kacawik. Dia ngaji kacawik buat hantu kungku. Bohong dah kan? Kenapa balik lambat? Ada kelas tambahan mak. Padahal kelas tambahannya habis pukul 1 sampai 2 je, 2 suku sejam. KTB dia bagi. Dia balik pukul 7.30. 7.30 tu. KTB betul lah mugi. Lepas tu pergi kamar 3 jam. Tapi gimana? KTB mak kelas tambah. Bohong juga. Senyum yang budak college ni. Ada buat lah tu. Contoh. Datuk email pun buat, tu email tu pun buat. Kita sendiri. Angkat dia tahu. Saya umur 52 tahun. 10 Januari 1973. Saya tak pernah bohong walaupun sekali. Ustaz sedang berbohong. Anak bagi tahu. Kecuali kita maksum. So ada sikit. Kalau tidak bohong. Masuk bak fasiknya. Melazimi dosa-dosa kecil tu. Fasik. Tuan-tuan dosa tu kecil je. Apabila dikumpulkan jadi besar. Fasik juga. Islam dia. Tapi tengah-tengah antara kafir tu. Kalau tidak zalim. Zalim letak suatu bukan pada tempatnya. Patut kita bagi nafkah pada isteri. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf, surah An-Nisa. Dan ke atas anak-anak dan isteri itu hendaklah kamu memberi nafkah rizquhunna, rezeki dibuat dalam bracket dalam kurungan rezeki kutun asasiyun, makanan asasi 2 kali sehari bagi makan minum kepada anak. Okey, rezeki 2 kali sehari kena bawa. Makan nasi lah. Kalau bagi lebih, sunat. Okey, tanggungjawab siapa? Suami. Dah kita ni beristrikan dia sampai anak 5 lah. Anak 5, bini seorang, rumah sewa, bini bayar, makan dapur pun bini yang beli semua beras minyak, hatta seluar Superman kita pun dia beli. Tahu seluar Superman? Suami, celana. Syarifuddin, amu seluar Superman ni, boxer. Tak bakal. Boxer kita pun dia beli. Ada hati nak nikah seorang lagi. Contoh, wakis watuhunna pakaian. Kita sediakan 2 pasang setahun. Lebih sunnah. Anak-anak nak raya, baju dia beli. Makan minum dia tangguh. Rumah sewa ni 5 tahun, tak pernah kita bayar sekali. Harapkan dia saja. Zalim kita. Kenapa? Kita tidak meletakkan hak nafakatan asliyatan. Nafkah ada 2. Nafkah yang asli ni, yang wajib. Makan minum, pakaian, tempat tinggal. Ada hak zaidatan, nafakatan ziyadatan tambahan. Kalau dia sakit atau hospital. Kalau dia nak beranak, tuan ada juga apa? Pergi klinik. Kalau dia migraine ataupun dia sakit kepala, beli Panadol. Jangan. Itu bukan tanggungjawab I. Tanggungjawab I sediakan rumah, ada sedia untuk you. Tanggungjawab I juga beli pakaian, ada beli pakaian untuk you. I beli beras untuk you cukup lah. Ketika tu ni, bini dia ni, ataupun anak dia tak 7 orang tu, sakit nazak. Ataupun patah kaki tadi. Tuan ada juga, dia buat, saya 3 je tanggungjawab wajib, makan minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau dia jawab begitu juga, ayah tadi, anak jatuh tangga. Patuhlah, rusuk ke, sakit. Dia kata bukan tanggungjawab I. Tanggungjawab I bagi makan, bagi minum, bagi pakai, bagi rumah. Kata siapa nak hantar klinik? Dia bercakap, you hantar. Siapa yang nak tuan dan juga perawat? Jangan buat bodoh sombong je. Kalau suami begitulah, anak sakit, dia tak hantar hospital, takut habis duit. Isteri sakit, tak bagi klinik. Itu tuan-tuan, suami yang nak kata lurus benda, tak lurus benda. Mentang-mentang hak wajib, hak sunat tadi kena buatlah ikut keadaan.
Ketika dia tak sakit, tak perlulah hari-hari pergi klinik. Ini sebulan, 2 bulan tak pergi klinik. Cuma tahu yang ketiga baru dia sakit. Hantarlah ke klinik. Jadi tanggungjawab kamu lah. Kalau kamu tak nak tanggung, kamu tak nak jawab, kamu suami yang nak panggil apa dia? Dayus boleh. Suami yang tidak ada pertanggungjawab, ataupun suami yang, ataupun ayah yang baru lepas minum air ketuk. Mabuk berbendanya. Tak ada anak rasa. Kita sanggup bergadai, bergolok. Anak sakit jatuh tangga, kita stop meeting kita. Bagi tahu pengetua, anak sakit, pengetua pun suruh balik cepat-cepat. Naluri seorang ayah. Tak ada duit pun berhutang dengan kawan kerana nak hantar bini, nak bersalin, nak terbersalin. Ada duit 500, pinjam dengan kawan. Tu ada juga naluri. Tapi kalau luar daripada fitrah itu, kena semok balik suami kita ni jenis apa. Bukan suami, isteri pun begitu kadang-kadang. Bukan tanggungjawab dia. Tapi dia tahu suami dia dalam kesusahan. Dia ambil gelang dia ambil cincin dia. Ambil lagi kadang. Kan? Isteri yang baik. Contoh. Kadang-kadang berhenti kerja tu. Isteri berhenti kerja setahun. Tanpa gaji. Kenapa? Nak merawat suami yang kena minor stroke. Itulah sifat suami isteri. Tapi kalau tika senang saja, kita nak dia, tika susah, itu bukan isteri yang baik. Isteri pisau cukur dia. Habis harta, habis duit kalau SP, habis tuan-tuan. Dah tak ada harta kita, dia pun minta cerah. Itu bukan lepas minum air ketul. Isteri apa dia tu? Isteri abang letaklah nama sendiri. Banyak kan? Banyak. Ketika itu, bukan isteri kat sini lah. Dulu kan kita janji waktu kat college tu. Jumpa dulu kat mana? UUM. Kat IKB. Jumpalah kat mana-mana pun. Kan kita janji setia, sehidup semati. Nak susah sama, senang sama. Waktu termeterainya cinta antara Romeo dan Juliet tu. Tuan nak janji lautan api, sanggup kurenangi. Apa-apa saja. Sekarang ni diuji sikit, minta cerah. Suami dia accident. Ataupun suami diuji di masa kerja. Suami diuji kerana bisnesnya tak memberasakan. Tika tu macam-macam onar dia buat. Itu ini. Maksud nampak sangat cinta palsu, cinta yang dulu janji tu, sehidup semati tu, tika senang saja. Tika susah, biar kita mati seorang. Jangan begitu. 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Yang kita tolong tu kan suami kita, susahnya dia. Sama juga abang. Yang kita tolong hantar klinik tu bini kita. Kalau kita tolong orang lain pun dapat pahala, tolong suami dapat pahala. Isteri bahkan jadi sunat kan kalau dia pandai menjahit. Isteri sunat kalau dia pandai memasak. Sebab dia meringankan beban suami. Sepatutnya kalau nak raya, isteri ni jahit baju. Sebab dia pandai menjahit. Dengan baju suami, baju anak-anak 7 orang. Sedondo semua sekali 9 orang. Balik raya comel je. Siapa? Bini jahit. Sunat tau. Jadi balik belajar jahit. Contoh. Dan kalau tak mana, kena hantar kedai. Tailor, kalau katalah 100 selai. Dah 7 orang, 700. Suami isteri, 900. Kan kita bantu, tolong dia meringankan. Dan kalau kita tolong orang lain, tolong dia meringankan beban dia, dapat pahala. 1 ganda 10. Tolong angkat barang, masuk dalam kereta. Tu hadis yang mudah. Ataupun tolong ambil kekotoran, ataupun duri, ataupun paku, dia panggil imam qatul azab. Buang letak tepi supaya orang tidak terlanggar. Pun dapat pahala sahala situ. Kita tolong orang dapat pahala. Orang itu namanya isteri. Lagi dapat pahala. Man awwana akhihi. Barang siapa yang menolong saudaranya. Bantu saudaranya di dunia. Awwanallahu yaumal akhir. Allah akan bantu dia pada hari akhirat nanti. Konsepnya begitu. Kita tolong orang di dunia, tak dapat upah, habis minyak aja, penat aja, habis masuk saja. Dia pun tak boleh bagi apa. Kalau orang lain bagi pula RM50 duit minyak,
ataupun bagilah sagu hati 200. Dia tak ada apa. Kita tolong penat, cuti, habis minyak, habis tu, nothing. Tak ada apa-apa. Tapi di sana ada. Jadi kalau hidup dalam konsep begitu, kita tidaklah berat tulang sangat. Kita ringan tulang. Tolong orang ke, tolong bini sementelah lagi. Suami sama, isteri bersama. Amal Jadi tengah-tengah moga-moga kita jadi Islam yang sahih, Islam yang sahih, bukan zaliman, bukan fasiqan, bukan munafiqan. Lepas dia kata pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Orang kata amal tu tak apa walaupun dia tak buat. Okay? Tapi dia masih yakin dan dia masih lafaz. Imam Abu Hanifah sedangkan para imam Ahlussunnah wal Jamaah lain seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain semuanya berpegang dengan pendapat yang pertama, iaitu tasdiqu bil qalbi wa zikru bil lisan wal amalu bil jawarih. Tiga-tiga tidak boleh bercerah tangan, tidak boleh terpisah, dan itulah yang kita anuti, termasuk iaitulah imam kita namanya Muhammad bin Idris bin Osman bin Abbas bin As-Sa'id bin Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Yang disebut tadi siapa dia? Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri bahkan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun demikian, perbezaan pendapat tersebut hanya dari sudut pandangan, iaitulah khilaf nazari sahaja dan tidak melibatkan kepada kesan amali. Khilaf dari sudut pandangan saja, tapi tidak melibatkan kepada kesan pada amalan dia. Walaupun dia beza, kata amalan tu tidak termasuk dalam kategori iman, tapi tidaklah menafikan, menidakkan daripada kesan kepada amalan. Maka dia marah balik kalau orang buat salah dalam ibadat haji, kalau orang buat cincai saja dalam ibadat puasa, maka orang memperli, memain ataupun menganjing dari sudut ibadat tadi. Dia marah pula orang, bahkan dia paling ke depan. Ramai orang macam tu. Tengok anak-anak muda. Bukan anak-anak muda saja, dia punya semangat lebih daripada kita. Padahal dia pakai gelang. Contohlah kan, bukan sekadar pakai nampak pakaian, Masya Allah. Tapi apabila Islam dihina, apabila Palestin diganyang, dia ke depan. Dia jadi begitu. Tuan dan juga puan, bahkan dia kadang-kadang lebih berani daripada kita. Kita buat semua, sembahyang, puasa, zakat, haji kan. Imam pun kita percaya. Tapi kita tidak lebih ke depan daripada mereka. Termasuk hari itu, sumut flotilah. Contohlah, ini contoh-contoh yang masih ada. Dia masih ada iman. Namun demikian, kita nak bagi laluan ke, kita teruskan saja. Ikut pada penganjur. Apa dia bang? Terus. Namun demikian perbezaan habis. Hal ini kerana walaupun pendukung pendapat kedua tidak memasukkan amalan sebagai sebahagian daripada iman, namun mereka tetap berpendapat wajib mengamalkan syariat yang sahih yang datang daripada Allah. Wajib juga sembahyang, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji kalau kita mampu. Dia masih percaya. Walaupun dia tidak masuk, iaitulah dari sudut amalan. Iman ni hanya hati dengan lafaz saja. Tapi dia tidak menafikan amalan itu. Keempat, memperelokkan pakaian dan rupa. Pengajaran yang boleh kita ambil, memperindah, memperelokkan pakaian dan rupa. Ini kisah ketika mana, ini kan dipanggil hadis Jibril. Jibril datang berupa seorang pemuda yang telah kita kupas dahulu, yang nampak segak, lawa, comel. Dia berupa seorang pemuda, adanya katanya nama sahabat, namanya Dihyah Al-Kalbi. Sahabat yang handsome, kacak, menyerupai, mirip sahabat Dihyah Al-Kalbi. Jadi pakaiannya begitu bersih, putih, melepok, dan tidak ada tuan-tuan kesan debu di mukanya. Rambut tersusun rapi, datang menghadap Nabi, duduk dekat, sampai belaga lutut dia dengan lutut Nabi dekat, sampai digambarkan boleh letak iaitu tangan atas pohon Nabi. Tuan-tuan ni memperelokkan pakaian dan rupa ketika kita hadir majlis ilmu. Maka comel-comel tidak semestinya baru.
Nak semayang untuk pakai elok-elok, lawa-lawa. Kan? Nak pergi haji, nak buat umrah. Kita buat ibadat pun rasa, ya Allah, tenangnya. Itu pakaian paling indah untuk kita berhadapan dengan Allah yang maha indah. Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu cantik. Sampai sekarang ni, Kak, duk sibuk lagu Jamil. Bukan Madu 3 Piramli tu apa Jamil. Ni duk sibuk Jamil Q Haidar. Oh, Jamilah tu. Sampai jadi tular pula. Pakai bagu nak tunjuk pada sada tu. Lepas tu pakak menyanyi. Hok komen pula bini-bini orang. Oh, hot lah. Oh, seksi lah. Aduh. Ini satu viral tu lain langsung tak ada pengajaran. Pakak nyanyi pula macam ego pakak nyanyi. Macam mana lagu dia Imam Muda? Lagu Jamilah kan? Cuma pakak viral. Ambil kesempatan. Tapi komen tu tak senonoh. Itu ada bini, ada laki. Tuan dah juga buat. Tengok orang lelaki yang badu agak six pack gitu. Tuan dah juga buat. Oh, komen lebih-lebih. Ngada-ngada pula. Tak malu lah kita. Jaga gak maruah sikit. Habis tu lelaki kita tak buka dada macam tu. Ada kita layan macam tu. Contohlah. Dia sebenarnya nak perhatian je. Orang-orang begini nak perhatian, viral naik, FYP. Betul, boleh lagu. Boleh pula tu ada buat lagu. Pun semua pakat viral buat lagu Jamilah. Lagu apa dia? Mirdah Haddad apa benda. Lagu lama. Pakat nyanyi berlaku. Apa benda lagi? Laris Pak Mak Western. Dulu tika Fatah Amin dengan Amira. Apakah tu ada? Habis lagu. Masuklah. Orang nak niaga kan. Waktu tu lah tu dia ambil paling-paling tu. Untung bagi orang niaga. Tapi biarlah ada barakah. Hadirin dan juga hadirat. Kalau pakai kuputia, pakai ketayat, buat majlis lawak pesana Nabi, ada orang nak ikut. Ikut dua orang. Tok Bilal, Tok Siok, Tok Noja. Adalah keempat, Tok Mudi. Alah, itu ada nak ikut. Tapi kalau artis yang pun pakai ikut, ya Allah. Janganlah kita ikut. Kalau kita terikut arus yang serba boleh, serba halal dalam maksiat. Orang lain semua ikut, kita ikut. Anak-anak kita ikut. Ikut, dia panggil stylo. Ikut gaya artis. Ikut gaya K-pop. Gaya nak bagi duit raya pun ikut juga. Tular pakai ikut semua sekali. Aku pun tak erti nak ajuk. Macam etik gembor-gembor. Tarian orang duk menari dekat dengan Israel, dekat dengan Yahudi tu. Nak tunjuk punggung. Nenek atuk satu family. Tular. Pakat buat gaya. Bagi duit, siapa gaya. Ini trend. Jadi kalau kita ikut trendy, ikut trend semasa, ikut style yang ada, semua kita pakai buat. Pada kopiah, pada kita guru agama, kita guru surah, biarlah ada stand. Patut ikut baik. Ni, ikut semua jadi halal. Halal, sporting lah tu. Sporting lah ayah. Jadi, serba boleh, serba halal, serba harus. Jadi satu kemaksiatan di bawah, kita pun ikut arus maksiat. Kalau kita menyosang arus, kita jadi stranger. Yang paling pelik, sebab kita amal agama, dia jadi pelik. Sebab dalam masyarakat 3,000 semua tak amal agama. Semua rambut kuning, merah, hijau. Kakak tahu? Macam traffic light. Rambut semua mandi air karat satu pejabat tu. Color, pakai mini skirt. Semua jenis seksi-meksi semua. Tiba-tiba, kakak pergi pakai bidang 60, tutup semua, orang nampak onnya pelik. Orang kata ekstrim lah. Orang kata ninja lah. Orang kata kolot lah. Dia hok tutup aurat dengan sempurna, jadi pelik. Hok pakai seksi macam apa, jadi tak pelik. Itulah kita ikut. Jadi terikut budaya maksiat dosa ini, kita akan jatuh dalam kancah yang dipanggil serba halal dan serba boleh. Sebab Malaysia boleh. Itu boleh. Tu biar kata tak boleh sikit. Tak boleh. Ni tak boleh. Ni tak boleh. Tapi payah sikit. Nabi kata memang payah. Kita nak amal Islam di akhir zaman ni memang payah sukar. Nak bawa Islam pun payah sukar.
Maka kalau kita nak amal betul-betul, Nabi suruh gigit dengan gigi rahang kamu. Tunjuk betul-betul. Kalau gigit, lepas. Gigit dengan gigi apa? Itu nak makan kuaci boleh lah. Ringan-ringan. Tapi cabaran tu akan mendatang. Kalau nak berhijab, berjilbab, macam-macam cabaran. Tapi apabila dia konsisten, akhir sekali sampai ke sudah dia. Sampai ke sudah dia masih lagi pakai begitu. Ada artis begitu. Termasuk mungkin Nur Kumalasari. Mungkin lah. Tapi ada ikut trendy ni. Ikut trendy ni. Oh ni cerah pula dengan tok lelaki. Macam-macam. Macam-macam kes. Waktu nak jual tudung tu, ya Allah. Dia pakai tudung daripada itu. Memang seorang PU waktu buat talk show dengan dia. Waktu bawa berbicara. Dia gambarkan cantiknya. Apabila dia bertuduh tu, bagaikan bidadari. Dia duduk tenung je wakaf. Dengan matanya berbentuk taji tutup pula macam ni. Allah comelnya. Gairah sampai begitu sekali. Dia gambarkan. Comel sungguh. Muka dia comel, patut pakai tudung. Buka butik tudung. Dah jual tudung, pakat laris, pakat viral. Sekali mana tudung? Mana tudungnya? Jawab macam mana? Saya tak nak hipokrit. Saya tak nak hipokrit. Tak nak menipu diri sendiri. Itu aja alasan. Waktu pakat buka semua sekali, tak nak hipokrit. Nah, hipokrit, dulu kamu buat itu kenapa sebenarnya? Kalau tak istiqamah, akan terjadilah. Nah, lepas tu ambil gambar waktu pergi bercuti ke overseas, duduk celah jantan punya kengkeng. Molek ada. Rambut pula kala. Jadi nak bagi tahu susah. Kalau dia betul-betul buat kerana Allah dahulu, dia istiqamah menangis betul-betul sampai suruh bakar semua album dia ataupun semua gambar dia, cuba kembali balik. Kalau kita buat kerana Allah, bituk doa istiqamah, insya-Allah sampai ke matilah. Bukan kerana trend, ikut tuan-tuan pakat ramah, patut pakat jual tuduh, ikut trend berhijab, semua sekali. Ikut trend hijrah, semua sekali. Lepas tu jawapan sekarang, tak nak hipokrit. Ini anda cerita ni isu di Yugoslovakia dan Copenhagen. Tak ada kaitan dengan mana-mana artis Malaysia. Seperti kamu pegang bara api, genggam betul-betul, biar jadi abu. Ni panas sikit, buka. Panas sikit, buka. Lepas tu tutup pula. Rimaslah, buka tudung. Lepas tu tutup pula. Sama juga. Tuan-tuan nak buat baik ni, kena betul-betul gigit dengan gigi rahang. Betul-betul pegang, genggam bara api. Biar jadi debu. Biar jadi, tuan-tuan, kita melecuh pun tak apa. Balasannya pahala. Allahu Akbar. Memperelokkan pakaian. Pakai elok-elok. Dan juga rupa dalam majlis ilmu. Innallaha tayyibun. Allah itu elok. Allah itu baik. Hadis lagi jamilun. Hak keluar sampai Abang Jamil. Boleh Abang Jamil suap pada dia. Pakak tolak. Cara Jamil suap. Muka Jamil sekarang ni, Q Aidam ni. Pakak duk koya semua sekali. Aduh. Pening. Pening budak sekolah, pening masyarakat. Tapi tak apa. Teruskan dakwah Haji Din dan juga Abang Suhaimi. Patut kita jadi mata, jadi telinga, jadi rantaian untuk Islam. Bukan fitnah kepada Islam. Kalau nak sangat perhatian, carilah yang bermanfaat. Sebab apabila kita mati nanti, maksiat yang ada kita nak tutup macam mana? Orang terikut ni biar maksiatan jariatan ke sedekatan jariatan. Kita nak sedekatan jariatan. Yang mengalir, kita mati pun pahalanya mengalir, berantai-rantai, tak putus-putus. Jariah ni berlari dan mengalir. Tapi sedekatan, bukan kita tinggal maksiatan jariah. Orang pakat tiru kamu buat. Kalau tiru benda baik, kita dapat pahala. Mandala alal khair kafa'ili. Siapa yang menunjuk ke arah kebaikan, dia dapat pahala seperti pelaku. Dia pakai jilbab elok, orang lain pun ikut comelnya, rasa tenangnya, rasa damai. Orang tu pun berjilbab kerana ikut dia. Tuan-tuan dapat pahala sama dengan dia. Dan kita tunjuk dada kita, nak tunjuk six pack kita, nak tunjuk waktu kita main gym, nak tunjuk apa sebenarnya? Bagaimana dengan aurat kamu?
Kamu nak tunjuk apa? Kamu nak perhatian apa? Jadi anak-anak kita sini jangan ada terikut-ikut sangat. Cari sesuatu benda yang bermanfaat baru masuk dalam TikTok. Anak ada TikTok. Adalah akaun. Itu pun anak buat. Supaya tak kolot sangat. Ada juga FB. Anak juga buat. Oh tidak nampak ketinggalan. Sebab FB untuk generasi kita kan. TikTok untuk budak-budak. Telegram ada. WhatsApp ada. Tapi tak pernah pun kita like. Walaupun kita ada gambar macam-macam. Tapi tak masuk. Ni tengok-tengok story. Nak tunjuk kebahagiaan story kitanya. Setiap saat ada story. Nak tunjuk kita lah yang paling romantis. Yang paling romantik. Yang paling caring. Nak tunjuk pada siapa? Ada benda yang tak boleh kita share. Salah satu kebahagiaan. Tak perlu share sangat lah. Sebab apabila kita share, orang menyampah pun ada. Orang benci tengok meluat. Buktinya apabila kamu tunjuk sangat ketika kamu nak bercerai. Apa netizen cakap? Dan kamu tunjuk romantis sangat. Suami I bagi bunga. Kata-kata romantis. Kamu tulis untuk siapa? Deep dia ada sebenarnya. Deep kat sini. Insting kita. Kita buat sesuatu. Kita belajar dulu bab niat kan. Niat ini Allah agama ajar. Islam ajar. Kita dah kupas panjang. Dan dia berlawanan, bercanggah, kontradik dengan syaitan. Syaitan ajar supaya kita syirik dalam bab niat. Bersekutu. Niat kerana Allah kan ada benda. Kita buat sesuatu mesti ada niat. Ketika mula-mula nak buat, sedang kita buat, lepas kita buat. Kita buat tu untuk apa? Mesti ada niat. Hatta dalam bab ibadat sekalipun. Dah pergi umrah, pergilah. Tapi jangan sampai setiap saat duduk tunjuk gambar kita. Ana sedang semua sedang. Nasib baik dia tak sebut ana sedang rokok dalam Masjid Haram. Maknanya dia tulis lagi tika rokok. Semua nak cerita. Ada jenis trend pada. Ya Allah. Macam mana dia buat ibadat tak tahu. Sedang tawaf, setiap tawaf. Laporan ada semua. Baca Quran, qiyam, tawaf, sa'i. Ada selalu. Dia panggil naik selalu. Apa dia kat? Dia panggil online. Quran offline. Jadi jaga supaya kita tidak terhapus ibadat kita buat tu bab ibadat. Ada bab tadi nak tunjuk apa? Allah Maha tahu. Kamu nak tunjuk apa sebenarnya, kamu nak perhatian apa? Satu lagi harta tak molek juga kita share dengan orang. Haji Din nak tahu tu. Haji Din apa ya ustaz macam ni? Ustaz ada 5 ekar dekat Sabak Bernang, kelapa sawit. Waktu Ustaz ada duit tu tak beli 15 ekar. Okey, ladang kelapa sawit. Hasil dia sekarang 25,000 bersih. Ji Suami, anda nak tahu tak? Ana ada rumah sewa 15 pintu dekat UIA. Rumah sewa saja. So pintu 500. Adik Hafiz. Anda nak tahu tak? Ana kat Kelantan 3 luk banglo tu. Ana beli 3 luk banglo harga semasa 150 kalau buat rumah semua. Apa dia lagi? Abang surah Wangsa Maju ni, surah Al-Huda ni. Abang tu imam. Abang nak tahu tak? Muka tanah, muka rumah sewa. Nampak aja nak kata dengan Honda, datang Honda tu paling kecil. Honda Ana tu buat pergi pasar je. Lama Ana ada Porsche sebuah, Lamborghini sebuah, Jaguar sebuah, Alphard sebuah, Velfire sebuah. Anda nak tahu je? Buk bilang-bilang nukat dekat belakang sana. Nyampah aku ustaz ni. Anda buat contoh je. Contoh saja bukan betul. Kita nak cerita tentang harta yang kita ada kak. Orang tak suka. Maka kadang-kadang jadi fitnah. Kadang-kadang membuka ruang. Orang tahu tu. Silap hari pula kita balik kampung. Orang rompak rumah kita. Ini semua nak cerita. Penyamun, tarbus, pencuri, perampok dia trace tu. Oh, masa ni dia keluar. Sebab kita masuk FB, masuk TikTok. Dari sudut bahaya, kekayaan nak tunjuk tu anda juga apa? Tengok. Produk-produk kecantikan. Kaya punya kaya. Rumah 8 juta. Tengok istana dia, astana dia. Istana kaya. Dia tak tahu sedang membuka ruang. Orang sedang memerhati. Dan macam mana? Dek, kan ada dalam tulis. Awas. Anda sedang diperhati. Hati-hati. Ada 2 maksud. Tunjuk kekayaan. Satu lagi di samping kebahagiaan,
Tunjuk apa dia? Kejayaan kita termasuk anak-anak kita. Anak saya ni hak sulung. Contoh. Jusasi. Nombor 2, Jusasi tu pencen saja 25,000. Nombor 2, CEO. Chief Executive Officer. Duduk kat Putrajaya ni, ada driver. Duduk cerita kat kedai kopi ni. Ayah dia kapur. Lepas tu perempuan pula, Profesor Madya. Gaji tu ini. Duduk cerita. Habis anak dia 7 orang, cucu dia pula. Cucu dia duduk MRSN tu pelajar terbaik kan. Cucu saya tahu. Cucu saya. Ni duduk tutup ni. Cucu saya. Nak pecah bypass buat tu. Ayo, setiap saya. Orang tak suka kan. Simpankanlah kebahagiaan kita, kekayaan kita, harta benda kita, termasuk kejayaan anak-anak kita. Syukur, Alhamdulillah. Kadang-kadang takut timbul tadi ya. Deep sebenarnya kita cerita tadi untuk apa dia agak-agaknya. Yang kita cerita semua tanah, semua harta, semua jusa, semua kereta, semua duit. Deep niat dekat mana? Nak apa sebenarnya? Jadi timbullah riak, timbullah sum'ah, timbullah ujub, timbullah takabur, timbullah penyakit hati. Kan penyakit hati ni merosakkan amalan. Kalau ada poison ataupun racun, dia merosakkan anggota. Cuba telan racun Roundup, racun tikus. Mati rosak sekali terbeliak. Buih mulut. Macam kena sawan. Rosak semua anggota dalaman jentera yang ada. Tapi ada satu perosak, namanya penyakit hati. Mana ayat dia Haji Din? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ayat 10 surah Al-Baqarah. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambah kepada mereka penyakit-penyakit yang lain. Inilah namanya penyakit hati. Penyakit hati itu salah satunya riak lah. Penyakit hati itu salah satunya sum'ah. Sum'ah ni nak suruh orang tengok. Apa yang kita buat tu nak suruh orang tengok. Kalau orang tak tengok, kita letak dalam TikTok. Kalau orang tak tengok, kita letak dalam FB supaya orang semua boleh tengok. Macam mana sebut lah, jangan ada. Tapi untuk kita je lah. Tak ada untuk publik semua. Nana pun memang, kalau kat sekolah, memang suka merakam. Suka ambil gambar. Untuk dokumentasi. Kadang-kadang cikgu-cikgu lain pun boleh tumpang kita punya gambar. Dan sebelum masuk dalam album, kita semok. Bukannya kita ambil gambar 20 keping, kita pakai masuk. Kita tak tahu cikgu tu sedang tertungging. Cikgu tu sedang ternampak punggungnya. Cikgu tu waktu suka, kamu masuk ini pun satu hal, aku pun pening lah. Kamu masuk saja, kamu tak semok. Kesian aib dia. Patut kita fikir, kita cerdik, kita tersemok, ini sesuai atau tak sesuai. Ada 10 keping gambar cikgu. Tapi ni kita delete, ambil paling senonoh. Ambil masa sikit apalah nak ada dokumentasi. Tapi untuk warga sekolah saja. Tak ada kita masuk FB, tak ada kita masuk TikTok, tak ada kita masuk story. Satu pun tak ada. Apa suka ambil gambar? Terkena ambil gambar. Supaya dokumentasi itu kita. Jadi dalam keliling kelana warga sekolah kita je lah. 140 orang cikgu. 2,000 orang. Itu saja. Dah kita, public semua sekali. Cuba. Tanya, tepuk dada, tanya hati. Untuk apa sebenarnya? Hatta dalam buat ibadat sekalipun. Takut timbul ra'ah. Tadi sum'ah. Sum'ah ni sami'ah dengar. Jadi kalau orang tak dengar, kita buat dengar. Ra'ah ni riak. Ra'ah tengok. Jadi kalau orang tak nampak, kita nak suruh orang nampak. Timbullah penyakit riak. Penyakit riak tu penyakit hati, penyakit dalaman, penyakit ain, penyakit sum'ah pun sama. Orang tak nampak, nak suruh orang nampak. Orang tak dengar, nak suruh orang dengar. Kan semua itu yang merosakkan ibadat. Contoh, iyakum wal hasad. Awas kamu daripada hasad. Awas kamu daripada dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Kerana hasad itu, dengki itu, dia boleh memakan kebaikan yang kamu buat sebagaimana api memakan kayu api. Contoh, dalam hati itu dengki. Penyakit hati lah ni. Penyakit dalaman. Tak ada macam nampak di luaran. Tapi dalam hati kita tak suka tengok dia senang.
Kalau boleh hilang kesenangan daripada dia jadi susah. Dengki. Yang kedua ni, biarlah dia senang. Sebab saya pun senang. Saya suka awak lebih senang daripada saya. Dengki juga. Nombor 3, biarlah saya susah sekalipun, awak pun jadi susah. Kita sama-sama susah, puas hati aku. Dengki juga. Tak faham? Dengki ni tamanna zawalun nikmatun, bercita-cita nikmat yang ada pada orang itu hilang. Kalau dia kaya, biar hilang nikmat kaya, biar dia jadi papu. Ada perasaan itu, dengki. Nombor 2, dia bercita-cita nikmat yang ada pada orang itu hilang, sekalipun dia tak ganti nikmat tersebut. Tadi awak kaya, awak jatuh papu, saya pula kaya. Naknya begitu. Nombor 2 ni, awak daripada kaya jatuh papu. Walaupun saya tak jadi kaya, biar kita sama-sama papu ke danau. Dia lebih senang. Lagi teruk daripada pertama. Nombor 3 ni, tak apa awak nak kaya. Tapi jangan sampai kaya awak mengatasi kaya saya. Dengki juga. Rasa dalam hati kan. Tak suka tengok orang senang. Dia hidup rukun damai bahagia je, hidup suami, isteri, anak-anak. Kita tak senang tengok orang senang. Dengki tu. Kalau boleh kita nak dia susah macam kita. Iri hati. Penutup hadirin dan juga hadirat. Contohnya riak. Ra'ah. Tadi hasad, penyakit-penyakit hati yang lain, antaranya riak. Di samping penyakit sum'ah. Antara yang bahaya yang mencelakakan ialah riak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancamnya, iaitulah mengancam orang ada sifat riak, menampakkan syirik yang kecil ataupun syirik yang tersembunyi. Syirik khafi dia panggil. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik jali, syirik yang nyata. Jali nyata. Kita pergi sembah berhala, nampak perbuatan itu, tapi ni tak nampak. Dalam hatinya, dia nak suruh orang nampak. Dia panggil syirik yang tersembunyi. Apa maksud riak? Erti riak menuntut kedudukan atau minta dihormati dalam kalangan orang ramai dengan amalan yang ditujukan untuk akhirat. Dia buat amalan itu untuk akhirat, tapi tengah-tengah dia share. Dia berkongsi niat supaya minta dihormati kerana dia buat, walaupun benda tu benda akhirat. Riak. Sekali lagi. Maksud riak, dia menuntut kedudukan. Kenapa tak bagi saya tempat? Kan saya kan pengurusi. Kenapa saya tak ada kerusi? Kan saya pengacara majlis. Contoh-contohlah contoh. Tapi kalau protokol dia ada, itu hak dia. Jangan pula kita tak bagi. Kan dari sudut SOP ataupun dari sudut peraturan kekanan, ada 3 lah. Pengetua, contohnya VIP, yang yang nak rasmi, kemudian ada 1 orang, PPD. Contohlah, itu protokol tak ada masalah. Ini protokol apa dia? Yang kamu buat tadi kerana Allah ke kerana nak tunjuk? Menuntut. Kadang-kadang Allah tak bagi, wujud. Koyak. Lepas tu tak datang ke masjid. Sebab dia buat tadi nak kedudukan. Jangan begitu. Riak dia menuntut kedudukan. Nak minta-minta. Orang minta kedudukan, minta jawatan ini tuan-tuan, dia tidak akan dibantu oleh Allah. Tapi kalau orang yang dilantik, orang akan bantu dia. Orang tak faham lah. Oh tu nak, oh ni nak. Semua dia nak. Dia tidak dapat bantuan Allah. Abu Bakar dia tak tuntut jawatan. Dia tak nak jawatan. Dia dibantu oleh Allah. Tapi kalau orang minta nak jadi Perdana Menteri, payah sikit. Contoh. Allahu Akbar. Atau minta dihormati. Ya, kenapa tak hormat ustaz ni? Pakai kot ni, pakai blazer macam ni, tak ada kompang-kompang kot. Red carpet, yellow carpet. Tak ada ke? Dah lah dah atas jam setengah. Tak ada orang sambut ke? Mana kompang? Kalau ustaz macam tu, ustaz tak kabur. Bukan ustaz Yusri lah. Nah, contoh. Datang seadanya. Nasib baik ambil wuduk tu, kakak aku kata, Mak Man, pergilah ambil kitab tu letak atas meja ustaz. Sebenarnya anda nak suruh dah jemaah tadi. Cuma anda letak kat sana. Dia pula hormat ustaz. Kalau ambil ke ada emas ke, ada duit ke. Contoh tadi kan. Kakak menjadi bukti. Contoh. Allahu Akbar.
Apa lagi Abang Suhaimi selain minta dihormati dalam kalangan orang ramai dengan amalan yang ditujukan untuk akhirat. Buat urusan akhirat tapi minta kedudukan, minta dihormati. Misalnya seorang yang bersembahyang dan berpuasa, kan amalan akhirat. Mengeluarkan zakat, amalan akhirat. Itulah amalan naik haji, amalan agama. Berjihad fisabilillah, agama. Dia buat baca Quran, agama. Dengan tujuan supaya orang ramai memujinya. Bagusnya Tok Imam baca Quran sedap. Bagusnya Tok Bila puasa sunnah. Bagusnya Tok Siok tadi. Apa dia? Sedekah. Tujuan dia iaitulah menghormatinya serta memberikannya dari harta benda mereka. Supaya dia buat tadi untuk dapat pujian, untuk dapat penghormatan dan untuk diberikan daripada harta benda mereka. Ambil aja. Nampak baik sangat ni. Ambil 500 riyal. Dia buat tadi kerana nak 500 riyal. Itulah orang yang beramal dengan riya. Amalan ini adalah tertolak dan semua usaha-usahanya sia-sia, sama ada orang ramai memberi kepadanya apa yang dicita-citakan maupun tidak. Dia buat 10 tahun ke 5 tahun, rupanya dia nak sesuatu. Akhir sekali dia dapat. Yang dia dapat itu sajalah. Tapi amalan 10 tahun walaupun terbina, tersergam, iaitulah tahfiz yang dia buat ataupun madrasah yang dia buat, tapi dia dapat niat walaupun 10 tahun, itulah yang dia dapat. Sedangkan kalau dia betul-betul buat kerana Allah, dapat atau tak dapat, di akhirat confirm dapat. Bina tempat ibadah, wakaf ke madrasah ke tempat orang tua ke, tuan-tuan meninggal, tuan-tuan dapat pahala jariah. Bahkan Nabi suruh bina walaupun sebesar sarang burung. Kecil macam tu dari akhirat dapat kasar. Kosrun ni istana. Cukuplah. Hari ni tak nak capai sejam 1 minit. Anda mula tadi pukul 7.45 sampai 7.50. Tapi tak payahlah dera dan buli serta sidai jemaah. Kamu datang lambat, kamu nak kuliah lama. Ada tu daya hati. Nyakit dia tadi. Contoh. Jadi anda tak naklah tuan-tuan terasa begitu. Kita akan sambung bulan depan. Apa dia? Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ayat apa ni? Pandai. Ayat 110 kan? Yang tu cerita juga berkaitan dengan siapa yang ingin menemui Tuhannya. Hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh, pekerjaan yang baik, dan jangan sekali-kali mempersekutukan dengan menyembah Tuhannya, peribadatannya dengan sesiapa pun. Allahu Akbar. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang semayang. Orang semayang pun celaka, tak semayang, double, triple lah celaka. Kalau semayang pun celaka. Celaka macam mana tu imam? Allazina hum an salatihim sahun. Orang yang mereka dalam semayang sentiasa lalai. Sahun. Lalai daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Allah Akbar tu, balik Kelantan, pergi Muar, pergi Johor, jumpa kawan, tengok kubah, tengok lembu, cari tudung, jalan tak, layar TikTok, sedap-sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dah semayang. Round dunia, betapa tak khusyuknya. Ingat segala-galanya. Boleh pergi Perancis lagi 4 minit, 5 minit. Lalai tu. Neraka whale untuk mereka yang semayangnya sentiasa lalai. Kemudian, allazina hum yura'un. Riak-riak tadi. Allazi, whale ni neraka paling sejuk. Ada sebut celaka bagi orang yang allazina hum yura'un. Mereka yang mengerjakan, iaitulah kebaikan. Yura'un. Mereka minta diro'ah, dipandang, dilihat, ditoleh. Jadi kalau orang tak pandang, itu nak masuk FB tu. Kalau tak pandang, itu nak masuk TikTok tu. Bukan kata semua ni. Tapi tuan-tuan belum buat satu, mesti ada deep. Mesti ada nawaitu. Kalau nawaitu ni dah, tuan-tuan timbang. Kalau aku buat ni kerana itu kita dapat. Kadang-kadang bawa fitnah. Wa yamna'un al-ma'un. Di samping orang yang mengerjakan kebaikan, minta untuk dilihat. Yura'un, lihat oleh orang. Wa yamna'unal ma'uni, dan mereka enggan memberikan pinjam ataupun perkakas. Orang nak pinjam je, bawa. Bagi je lah. Lepas daripada sejam, dia hantar balik. 2 jam hantar balik. Dapat pahala kan? Dapat pahala. Bukan luar pun. Nak pinjam cangkul, nak tanam serai di belakang rumah, sepudu.
Kalau pergi dekat Hawai, kena bayar lah 13 riyal cangkuk. Dia pinjam tuan-tuan, kemudian lepas cangkuk-cangkuk, tanah 1,020, dia bagi pada kita. Dapat manfaat untuk dia. Kita dapat pahala. Ni, wayamna'un al-ma'un ni masuk juga ni. Jangan duk loket, kelapa yang panggil, kedekut sangat. Orang yang enggan memberikan pinjam kakak kecil. Cuma nak tegur juga bagi orang pinjam kata balik lah, geng. Geng, kalau dah pinjam tahu hantarlah. Pinjam sebentar 3 bulan tu hantar. Oh ni payah juga ni. Tidak pinjam cakul tu hantar sebentar, tahu-tahunya tak hantar. Hantar pun patuh. Ini udah panggil apa dia tu ini dah. Tak bahasa Melayu dia panggil apa dia apa dia? Nak cikgu. Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Dah kita tak beri, rasa penampu. Apa lagi tu kakak? Satu lagi hadis, orang yang bagi pinjam kepada seseorang, dia dapat 18 kali ganda berbanding dengan orang bagi sedekah. Waktu Nabi Isra Mi'raj ada satu tulis di pintu kordon. Kenapa? Orang betul-betul pinjam ni dia berhajat. Ana nak pinjam 500 dengan anta. Dalam banyak-banyak jemaah 10 orang, ana pergi pilih anta. Memang anda berhajat pada anta. Anda tahu anta kaya. Anda berhajat. Yang tu anda tebal muka pergi. Abang, pinjam 500 boleh, abang. Anak sakit nak pergi hospital, abang. Besok aku bayar, abang. Begitu kita minta. Dan apa awak mari atas nak minta? Ada ramai-ramai minta saya. Kan dia boleh pinjam, dia boleh pinjam. Dia tu sebut kawan dia. Cikgu Aiman, Cikgu Dola, Cikgu Sia. Cuba pergi tanya dia. Dia tu kaya. Kita punya orang berhajat pergi adat dia tu kita tahu dia ada dalam banyak-banyak. Ni jenis apa dia ni? Jenis Haji Bakhir, Haji Kedekut, Bentai Idu Masing, Bentai Kajeri. Kedekut. Kedekut kalau kita bagi pinjam pada dia, abang, lebih baik daripada kita bagi sedekah. Sebab sedekah ni sunat. Ada 10 orang. Anda nak bagi pada Haji D, boleh. Nak bagi pada Suhaimi, boleh. Suka hati anda lah. Ini tak. Dia betul-betul pinjam, dia pergi hajat, kita dapat 2. Melepaskan hajat dia, dia boleh selesai. Anak dia sakit tadi, pada cara kita tolong dia. Lebih berhajat. Lebih pahala orang bagi pinjam. Faham ya? Jadi kalau orang datang nak pinjam, kita ada duit, tak ada duit anak. Duit ada 50,000, nak pinjam 500. Anak 5 riyal pun tak ada. Kebetulan tak ada gaji, Syekh. Hantar minta dengan orang tu lah. Kita pula pas. Memang rugi dia tolak pahala 18 kali ganda. Kenapa? Kita bagi pinjam, kita membantu menyelesaikan masalah dia. Dia berhajat. Dia bukan nak minta free. Berbanding dengan kalau sedekah, kita nak bagi tak apa, tak bagi tak apa. Nak menerima tak apa, nak memberi tak apa. Itu sedikit korban yang akan kita sambung bulan depan. Iaitulah kuliah yang 57 minit saja. Lebih baik daripada Allah. Yang kurang baik itu ke mana. Dan mohon maaf anda datang lambat tadi. Kuliah pun habis lambat. Moga-moga dapat manfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Man as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa aminus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Terima kasih semua.